Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel YouTube Girl Outdoor Malaysia. Korang hari ni telah berada di Kunming. Tira nak bawa korang jalan-jalan dekat Yunnan, China kali ni. So, sekarang pukul 1.26 pagi. Tira dah selamat mendarat dekat Kunming International Airport. So, jom ikut Tira jalan-jalan dekat Yunnan, China kali ni. Untuk bilog kali ini, Tira mengikuti trip dari Daya East Airways selama 7 hari 6 malam. Sampai sahaja dekat Kunming, kami terus bergerak ke hotel dan berehat. Esok pagi-pagi, kita akan menuju ke Lijiang menaiki kereta api. Padu bantal dia, sedap tu. Lena sampai pagi ni. Kalau korang datang ke Kunming dan nak cari hotel yang dekat dengan stesen kereta api Kunming, inilah dia hotelnya yang sesuai. Apa yang menariknya, hotel ini menyediakan halal sarapan pagi dengan pelbagai menu yang menarik. Selepas sarapan pagi, kami bergerak ke stesen kereta api Kunming untuk ke Lijiang. Okay, sekejap lagi kita akan naik train ke Lijiang. Nak naik train pun kena scan bag ya. Banyak hairnya. Okay, so korang kalau nampak kedai yang ada tulis perkataan cincin tu halal lah. Yang warna hijau nampak? Warna hijau tu kan. Itu dia tulis halal. Jadi boleh beli makanan dekat situ. Ni kita nak tengok roti untuk lapik perut dalam train. Perjalanan daripada Kunming ke Lijiang mengambil masa kira-kira 4 jam. Jadi dalam train bolehlah sambung tidur kan? Okay, kita dah sampai dekat Lijiang. So lepas ni kita akan pergi check in dulu. Lepas tu baru keluar jalan-jalan lah. Okay, ini hotel kita. So, kita akan tinggal dekat Heaven Hotel. Welcome to 丽江。 Hi, thank you. Thank you. Hello， 马来西亚的朋友们，欢迎你们来 Chinese 丽江。谢谢你。Dapat buah ni. Wah, TV dia besar. Yang bestnya dia punya view.
bantal dia. Mantap, sedap tu doh. 2 bantal lagi dia bagi. Kak, tengok Kak strawberry. Besarnya. Ui, Wah, besar. Ui. Rasa. Mana ya? Wow, geram tengok Kasih. Oi. Terima kasih. Merah weh. Sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Anehmu. Tak sama macam Malaysia. Sedap. Berapa ringgit? Tak tahulah, dah habis kot. Habis? Nak akak tu barang. Memang manis. Mana? Belah depan. Sedapnya, esok kena beli lagi. Sedap. Ya Allah, inilah. Besar-besarnya blueberry dia. 对，现在才36回。对。这边小部会可以看一下喽。 Dekat Asian Town Lijiang ni, tour guide kami iaitu Nina bawa kami semua makan di restoran halal steamboat yang agak famous juga di sana. Sejuk-sejuk ni makan sup panas-panas memang sedap sangat. Tira perasan dekat Lijiang ni kalau makan steamboat banyak pilihan daging lagi daripada berbola. Okay. Thank you. Yeay, dapat. Yeay. Wow. Durian. Bagi sesiapa yang mengikuti trip Daya is Away ni biasanya akan dapat free gift iaitu merasai pengalaman memakai pakaian tradisional lokal dengan lengkap sekali makeup dan gambar dari professional fotografer tau. Menarik kan? Okay, wait a moment. I found the clothes for you. Okay. Jangan risau kalau korang tak pandai nak buat gaya. Fotografer dekat sana akan guide posing menarik supaya gambar korang lebih cantik. Boleh tahan ya hasil gambar dari fotografer ni? Okay, jom kita minum caji.
Ini pemandangan dari atas bumbung hotel yang kami duduk. Cantik kan? Hari ketiga kami dibawa jalan-jalan ke Shangri-La. Masa perjalanan daripada hotel agak jauh juga, iaitu 2 jam perjalanan. Tapi kami tak rasa sangat sebab masing-masing sambung tidur dalam bas, tahu-tahu je dah sampai. Kami ke Potetsu National Park untuk makan tengah hari di situ. Dekat sini ada satu restoran halal yang jual makanan tengah hari. Tapi yang paling tidak suka iaitu Skewers Yard. Sedap sangat. Dalam ni ada daging. Ini kita try rasa yang yak punya. Bismillah. Oh, lembut. Yang yak ni dia lagi berlemak. Cair dalam mulut, sedap. Dekat Potetsu Snowplay ni korang boleh main salji buatan. Masa Tira pergi ni, waktu ni bukan musim salji. Dalam ni ada macam-macam game dan aktiviti. Time ni kami dah jadi macam kanak-kanak pula. Okay, ni sekarang kita nak turun pula tengok dekat dia punya kaki gunung tadi tu. And children and do not play on the escalator. Wow.
pun penting lah. Gegar habis. Jalan dia, ya Allah. Ni jalan dia. Ni jalan dia. Allahu Akbar, Allah. Wah. Tingginya kita minum kopi hari ni. Oh, cantiknya. Cantiknya. Ni, kucing Cina, kucing lijiang. Ada beza tak? Ni miau ma. Ni miau ma. Ha. Miau miau miau. Oh, mata dia sepek ah. Ha, ya ke? Alamak. Omeh. Yang kita panggil golden hour kan, waktu-waktu sebelum dia matahari nak terbenam tu cantik bila dia pancarkan cahaya tu pergi kat gunung. Cantik kan, subhanallah. Okay korang, so kejap lagi kita nak makan, beli ayam goreng makan dekat sini sambil tengok sunset. Jom. Okay. Jom kita beli ayam goreng. Thank you. View dia padu. Ayam goreng Shangri-La. Lepas dah kenyang makan, kami terus ke Masjid Namo Luchiao untuk solat jamak. Masjid ni terletak di Bandar Dali, wilayah Yunnan, China. Masjid ni merupakan masjid terbesar di kawasan Dali dan menjadi pusat komuniti Muslim Hui di sana. Kalau korang nak tahu, kawasan ni adalah sebuah perkampungan yang terkenal dengan budaya Islam dan makanan halal pun banyak terdapat dekat sekitar kawasan ni. Dah siap solat di Masjid Namo Luchiao, kami bergerak ke Ancient Town Dali atau dikenali sebagai Dali Old Town. Dekat sinilah digelar lubuk barangan oleh-oleh atau makanan halal yang boleh dibeli untuk dibawa pulang ke Malaysia. The only bakery halal in Dali. Kedai roti halal lah dekat Dali. So kalau nak makan, dia ada 2 tingkat. Kat atas pun boleh, dekat bawah pun boleh. Jom kita try. Oh, ni dia. Number 1 lah. Number 1. Wow, best seller. Best seller.
kek dia pun ada weh. Tiramisu. Eh ni. Cream puff pun ada. Cream puff. Kita tapau je, tapau. Tapau ah? Ha. Tapau. Nak shopping lepas ni. Dah sampai Dali, rugilah kalau tak ke Erhai Lake. Ini tarikan paling popular dekat Dali. Walaupun nama tempat ni ada perkataan hai iaitu laut, tapi sebenarnya ia adalah sebuah tasik air tawar yang sangat besar dengan latar belakang banjaran Changshan yang cantik. Okay, korang jom kita naik basikal bersiar-siar dekat tasik. So, harga sewa untuk basikal ni 20 yuan. Murah je kan? RM11 kan? RM11 lebih kurang. Hari kelima ni, pagi-pagi lagi selepas subuh kami dah kena gerak ke Jade Dragon Snow Mountain untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas dan juga sesak di atas puncak JDSM. Sebenarnya, hari kelima ni lah yang paling Tira takut sebab Tira tak pasti boleh bertahan atau tak dekat atas sana. Sejak hari kedua lagi, Tira dah kena sesama dekat sana. Maklumlah perubahan cuaca, tapi Alhamdulillah berjaya naik dan turun dengan selamat. Good morning. So, pagi ni kita akan naik JDSM, Jade Dragon Snow Mountain. Okay. Dah ready nak naik cable car. Suhu negatif 10 Oh Allah, sejuk Jom. Kita nak gerak dah naik cable car. Thank you. Okay, so korang akan dibekalkan dengan oksigen tank waktu naik ke JDSM nantilah. Ni dia. Dia lagi tinggi tu lagi susah lah kita nak bernafas kan.
Turun saja dari JDSM, kami ke Blue Moon Valley untuk melihat Byaishu River, iaitu sungai glasier yang menghasilkan air jernih berwarna biru kehijauan yang agak terkenal di situ. Sangat cantik untuk bergambar dengan latar belakang gunung yang diliputi salji. Chiffon. Okay, cepat. Chiffon. Okay, kita punya makan tengah hari. Special sikit sambil tengok persembahan kejap lagi. Woohoo! Oh yeah. Ni dia Caji yang paling famous dekat Kunming. Nina, dah nak balik dah? Ya, dah balik. Thank you guide kami. The best guide in Kunming. Masih hijau ni, masih hijau. Masuk. Oh, besok. Okay, yang ni adalah street food dekat Kunming yang halal semuanya lah, makanan dekat dalam tu. So kalau korang nak pergi makan dekat Kunming, korang boleh lalu dekat street food ni. Mi memang setiap masa ada lah. Ada. Setiap hari ada. Setiap hari ada jangan risau. Oh, yang ni roti daging yang viral tu, tapi ramai pula orang beratur. Okay, ni dia street food, halal street food. Dah siap. Ini masih jadi pagi sikit je. Too spicy? No spicy. Okay. How much? 12元。 Bismillahirrahmanirrahim. 是我们自己的美食。少了，少了10块。dah. Okay, ni tadi keyword yang kita beli tadi. Bismillahirrahmanirrahim.
Nasib baik sedap. Kita punya kulit muka ni dah mengelupas. Seronok sangat main salji dalam. Okay, kita kena tunggu bas kejap sebab dekat sini bas tak boleh parking lama. So dia daripada tempat parking dia, dia akan datang ke sini lah. Saya pun dah bagi tahu kata kita semua dah ada. Sebelum terbang balik ke Malaysia, Dayah bawa kami jalan-jalan dulu di Bandar Kuming dan singgah di Masjid Shuen Cheng untuk solat jamak di sana. Yang paling best, di sekitar masjid masih lagi boleh shopping sebab macam-macam makanan halal dan oleh-oleh ada dijual di sekitar kawasan masjid. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Rare kan? Dia macam rare sikit lah. Dalam ayam ni ada nasi. Sedap. Tu yang ni kentang campur ubi campur telur. Mina kata sedap. Sedap kan? Yogurt. Dia punya coconut vanilla kan memang saya punya favourite. Kalau tengok Nina pun 2 kali dah ditambah coconut vanilla tu pun. Coconut vanilla. Okay. Jomlah kita try. Dia kata coconut vanilla. Sebab dia tak terlalu manis. Cuma dia kata cukup lemak, cukup creamy. Sedap. Oh, sampai terbeliuk, ya Allah. Cuba kita buat. Pada kat ayam sedap juga. Okay, Nina ucapan sikit. Hi guys, let's join our trip. It's all included with the cute tour leader. So kalau korang nak pergi ke Yunnan, Kuming boleh cari ni. Boleh request tour leader ni namanya Nina. Woohoo. Nama Korea Nina Lee. Oh. So anda Dayah is away. Anda Dayah is away. Cari Nina is here. request Miss Nina. Dah balik Malaysia dah. Okay, korang thank you yang tonton video sampai habis. Jumpa lagi.